pada hari ini kita membawa satu sidang media berkaitan dengan satu skim GRR ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil skim pulangan sewa terjamin, yang mana kita mengesyaki bahawa skim ini diwujudkan bagi tujuan untuk memperdaya pembeli-pembeli yang akhirnya pembeli-pembeli telah mengalami kerugian yang teruk daripada penyertaan mereka daripada pembelian unit rumah dan unit kedai yang menggunakan skim GRR, Guarantee Rental Return. Jumlah pengadu yang kami wakili adalah sebanyak 24 pemilik unit dan jumlah kerugian dianggarkan sebanyak 23 juta ringgit. Kebanyakan daripada pembeli ini tak mungkin mereka beli kalau unit tersebut tidak mempunyai skim Guarantee Rental Return. Maka ramai pun terpengaruh disebabkan apa risiko yang saya akan terima. Saya beli rumah ni, saya beli lot kedai ni, dah ada pihak pemaju ataupun mana-mana yang ada kaitan dengan pemaju yang telah memberi jaminan bahawa akan ada sewaan. Malangnya GRR yang dijaminkan itu tidak dapat seperti mana yang dijanjikan. Ini yang menyebabkan mereka rasa tidak berpuas hati. Sekarang disebabkan ada masalah pembayaran GRR, mereka terpaksa menggunakan wang mereka sendiri. Nak guna wang sendiri bolehlah sebulan, 2 bulan, 3 bulan boleh, bulan yang keempat habis. Jadi mereka sekarang berdepan dengan risiko yang mana mereka mungkin akan dimufliskan disebabkan gagal membayar pembayaran bank installment, di mana ia dipasarkan sebagai satu pelaburan yang kukuh disebabkan oleh faktor-faktor yang dipasarkan oleh pemaju, mengatakan ini akan diselenggarakan oleh sebuah syarikat hotel yang berjenama. Jadi di situ meyakinkan kita untuk melabur lah. Dan daripada sini dengan tawaran tambahan lagi, ditawarkan dengan skim GRR, Guaranteed Rental Return ni. Jadi dari situlah kita mengambil loan, kita ambil simpanan-simpanan mana yang kita ada dengan harapan mendapat sesuatu yang kukuh, yang solid. Tawaran GRR tu ditawarkan oleh pemaju bersama dengan semua kos-kos yang terlibat. Maksudnya maintenance cost, bayaran air, api, cukai taksiran disertakan sekali. Tapi sekarang ni semua bila benda tu tak berlaku, semua kita terpaksa tanggung. Dan hutang tu memang jatuh atas bahu kami sendiri. Saya sudah beli 2 unit dekat sana pasal GRR. So lepas mereka bersession, dia company tu langsung tak bayar saya. So tiap-tiap bulan saya mau bayar loan bank 2 rumah. So saya pun bayar terus lah. Berapa installment? 6,000. 2 unit 6,000. Saya tak mau makan pun mau cari 6,000.